Macam hari biasa, kita akan push rank. Tapi aku tak tahan tengok merah kat email ni. Kan tu lah. Ha? Kenapa hadiah tu merah? What the? Jadi korang, ini account baru aku. Aku baru lepas beli account. Tadi aku yang tadi korang tengok kat intro tu sebenarnya aku give dari account Nike Tempest ke account ni. Jadi jom kita tengok skinnya. Baik. Jadi aku nak start belajar Vendetta. So kita terus ke game ni lah untuk belajar. Okay, jadi kini aku dah start main dah. Okay. Aduh, lawan tu pula. Ini nak terpaksa main Vendetta Hyper sebabkan dua anak haram XP tu yang aku serabut betul. Okay, kacau dia. Aduh, serabut betul lah lawan tu. Padahal Vendetta mana sedap gila main Hyper sekarang. Gila betul orang sekarang. Ya, lupa ada pasif kan. Jadi ini adalah proses aku nak belajar main Vendetta. Tapi first match saya terus dapat team gini. Jangan rembat lah bongok. Hyper punya jangan pernah rembat. Korang belajar juga tu. Hyper punya jangan pernah rembat. Apalagi ni early tau. Hyper korang tu miskin lagi awal-awal. Hop. Okay, itu yang aku ingat cara main dia. Sebab lawan Hanzo awal-awal buff aku takkan selamat. Aku tahu buff kecil tak dia sebab aku tak terus ke sana. Jadi ini adalah proses aku belajar Vendetta. Aku dah kata awal-awal tadi. Dah. Padahal aku ini akan baru aku ya. Sebab itulah aku tadi apa, kalau nampak ada nama aku dekat tu friend list. Sebab ni memang akan baru aku. Cik betul lah. Sebabkan Hanzo aku tak level 4. Sebab tim aku jadi jahanam gini. Padahal Vendetta XP lagi sedap pada Hyper. Paksa lah ni. Dah level 4. Kalau paksa turtle confirm aku kalah Redri. Tadi kat intro tu gimmick je. Sebab tu korang tengok macam aku tu apa, pelik sikit. Dah. Oh baru spawn. Bongok. Biar. Bantu. Musuh. Siap. Lari. Hop. Boleh. Santai aku. Aku tak bongkok macam dia aku. Okay, santai. Kali ni sebabkan kita main Vendetta kena ni aku baru belajar Vendetta je. Jadi kalau macam pelik sikit cara aku main tu, maaf lah ya. Untuk yang dah pro Vendetta, jangan takut tengok cara aku main. Jangan takut sebab buruk sangat. Apa tekan mau. Sorry, tu tekan. Sumpah tekan. Okay, jadi untuk korang yang ada tips untuk main Vendetta, boleh bagi kat komen. Aku persilakan korang bagi tips kat aku. Sebab memang aku perlukan tips dari korang. Biar boleh makin berkembang. Bantai weh. Alah si Yuk punya ulti mesti untuk lari. Dah maju sangat bongkok. Ngelak kata. Si Yuk betul. Okay, korang saksi mata kalau aku ngelak. Serabut lah Hanzo. Sebentar tengah meta kau sombong kau. Come on. Kenapa aku guna skill ni? Bongoknya aku dah skill tu dah lama. Cacat je aku main. Dah tu aku 2 XP god lane. Tak ada siapa yang nak bagi damage kat late game. Wish, mabuk betul je aku. Tak tahu apa air ketum dia minum hari ni. Terutama Terizla. Itu memang kuat terutama.
Boy, aku nak pakai main data XP dah dia early. Ini tiba-tiba kena kacau dengan depa. Aku main hyper kalau beban nanti marah pula. Tak apa, kalau jangan tak dapat tadi memang aku. Rekodnya tak mati lagi. Sekejap ni aku rembat. Bongol lah, siapa gelapkan map ni? Aduh, muncul hero apa tu? Pal gelap sangat. Ush, tak boleh. Tak lepas. Woi, bapak dia. Boleh lari kot. Kop. Siut lah. Lagi kalau dia sekarat dia mundur. Aku hafal lah cara main Hanzo. Kau ingat aku tak main Hanzo? Alah. Takat main Hanzo. Adik aku boleh. Ini sebenarnya aku baru belajar Bennett. Aku dah kata dari awal tadi. Sebab tu cara aku main kalau kau tengok macam cacat. Apalagi Bennett patut aku kena pakai Petrify. Sebab tu lah Bennett orang letak kat SP. Ini ada letak hyper. Ni orang-orang yang makan sawit setiap hari. Ini jarang-jarang aku jumpa Hanzo yang tak rusak sangat. Aku kalau main Hanzo, nanti video kau tengok aku main Hanzo macam mana. Nak nangis musuh lawan. Bukan apa, buff semua aku rembat. Tai aku main. Musuh kalau boleh nak nangis lawan. Mana bawa aku? Gitu lawan nanti. Sekejap, kita kena main gas kan, main data. Kau maju, aku maju. Sebab aku kata Maju. Ulti lah. Gas dia. Oh, okay. Ni belah. Sekejap, aku cuma main. Okay. Ingat, skill Vendetta tu kena ada timing dia. Kau tak boleh main guna je skill tu. Tengok tadi, kalau aku guna awal, aku rasa aku dah kena gigit dengan Hanzo tu. Itu nasib aku guna lambat sikit. Ini aku belajar dari tips main data yang ada kat YouTube tu. Tak belajar macam mana. Tiba-tiba aku nak belajar main data. Sebab tu aku saja give skill dari akaun lagi Tempest. Ya, sabar. Gila kau main data solo turtle. Mata ni. Ni sebenarnya aku nak makan tau. Cuma aku nak buat video dulu. Aduh. Mia. Kau otaklah Mia tu dulu, momok. Sekejap, belah dulu. Mak. Mak. Tak. Belah. Sekejap, jangan guna awal. Mantap. Pandai tak aku? Bongol, janganlah. Jangan hero hitam tu, aku tak nak. Kok. Undur. Jangan macam mentang tadi aku dapat tu, jangan. Cek dia jangan turtle je. Tak. Oh, turtle nak tukar. Okay, biar. Ulti tak ready. Kalau ulti ready aku majukan tu. Oh, sekejap. Bohong lah. Tiba-tiba kena dengan Hellcat. Hellcat punya silent haram juga Ya, Hellcat silent. Aku pernah cakap kan waktu aku main Natalia dulu. Editor tolong play balik. Hellcat haram. Itu baru haram aku kata. Hellcat memang silent haram. Kau nak tengok silent yang haram tu Hellcat. Kan aku dah kata Hellcat silent dia haram. Mungkin kau buang lagi hero Hellcat tu. Kau 10 season tau. Aku malas. Tak, Hellcat kalau kau jumpa user betul dia memang bahaya. Tapi kalau kau jumpa user yang setakat FOMO Migi, itu sama je bang. Aku pernah jumpa orang yang FOMO Migi yang main apa Hellcat Rom. Hellcat Rom bukan Hellcat Rom je biasa bang. Aduh macam orang bongok pula aku cakap itu tadi. Hellcat apa tu? Hellcat XP. Ramai yang tiru Migi. Dah jadi bermunculan dekat sistem.
Wish, dah akan gigit. No. Kita ada otak lagi tundur. Sekejap. Aku yakin nak maju kat dekat. Lagi kalau dia dah keluar tahu skill dia. Sekejap. Sekejap, lock yang ke belakang dulu. Mantap. Ush, tak lepas. Masuk weh. Bantai Mia. Mantap weh. I love you. Mantap. Wish, aku dah mula ada feel main dia. Dah ada feel bagus lah. Ya, ini aku nak belajar sampai aku boleh buat video shot macam orang-orang yang main hero power dia. Aku nak pakai Bennett. Kalau dah dapat tanda expert baru aku berani main kat rank tau. Sebab aku takut lagi sebenarnya nak main. Apalagi kalau tiba-tiba aku beban kan. Dia tak kena maki nanti. Sumpah. Jati. Ikat. Musuh. Terus sekali weh kalau boleh Hanzo. Bongok lah tiba-tiba aku sangkut sini. Don. Bongok. Kita takkan lepas orang-orang. Dah menang jumlah. Sekejap, tunggu je. Aduh, siap betul dari pasif. Sekejap. Okay, kita kan low cortisol. Tak, aku kompos tak dia je. Aman. Aduh, masalahnya musuh yang aku boleh colek mungkin Dairot. Kalau Hanzo nanti dia balas ulti. Sebab tu lah aku nak main Vendetta XP. Boleh aku Petri. Musuhnya tak ada lah dia sempat nak cancel aku punya tu. Sekejap, sabar. Kau tengok ni Vendetta aku kalau dah kena rasuk dengan pro player. Kau tak asal lagi. Tengok aku main kena rasuk. Dapat. Setakat menggelapkan map aku boleh. Tak, aku boleh buat satu map ni gelap. Sekejap, lock Hanzo. Justice for Hanzo, aku tak tahu. Siap. Ini justice for Vendetta. Siap lah Hanzo. Nyawa. Aku beli immortal lagi. Tackle mana? Aduh, Hanzo extra counter dah apa sih? Aku lupa lah. Tapi aku tak penting sangat pun kalau nak beli item. Sekejap. Item counter heal. Oh, daerah. Daerah buat item apa? Okay, bagus aku beli item counter heal tu. Yang nak kurangkan life team musuh. Hellcut. Oh, no, normal. Mungkin hanya angin. Dia pun musuh gini best juga seimbang. Tak adalah satu tim kuat, satu tim lemah. Cuma musuhnya full hero yang berkontak aku gila. Dia backup sekali. Gila mu aku tak backup langsung. Boleh lah. Lanjut kat atas kan. Bantulah Zetian. Mu tu magil. Lah. Aku pindah tempat dah main. Weh, bantulah weh. Mabuk apa ni mabuk? Sekejap aku belalu. Kau solo dulu. Tak lepas weh. Sumpah tak lepas aku kata. Skill aku tu. Weh, bantulah. Mampus kita. Dundu. Yang kill weh. Biar bayang dia yang datang sendiri. Boleh lari. Jangan takut. Saya nyatakan, saya akan lawan. Belajar, santai. Kalau kau dah ada film main Vendetta, gini aja gini tau. Kalau kau dah start sedap tekan-tekan skill dia, memang best lah main Vendetta. Ini aku dah start sedap ni, walaupun main hyper, tapi aku tak ada beban mana kan. Tak beban mana je.
Santai lah. Usai musuh tak ada. Dia minat ais tu biar nyawa tebal sikit kan. Halo mayat-mayat sekalian. Ini kat klasik. Ush. Marilah Kat. Aku memang nak kau dari tadi lah. Datuk lah bantulah. Ya Allah. Ya Allah. Bantu. Bantu. Gitu lah Darat. Ya kumpul kat aku. Memang kumpul kat aku. Maju dulu. Kau maju dulu. Aku tak boleh. Aku ni senang mati masalahnya. Tak. Ya kumpul dulu. Siap jangan gelapkan map. Mampus dapat. Satu tukar satu tak apa walaupun tadi combo aku cacat sikit, tapi yang penting satu tukar satu. Tak rugi. Satu tukar satu. Tengok tim aku mati 2, menangis aku. Cepat woi, aku nak makan woi. Weh, aku nak tanya kau. Untuk kau yang sampai sini tengok, best tak intro dengan outro baru aku? Mesti habis kan? Kalau tak habis upload. Video ni aku upload 28 apa sekarang? Sekejap. Nantilah aku cek. Editor tengah edit kan. Aduh, menambah kerja di sendiri kan. Pandai aku. Mesti lah pandai. Okay. Sorry kalau tak kuat sangat sebab ni dah malam. 9 malam baru aku record ni. Sangat-sangat YouTube yang rajin. YouTube yang rajin. Dah aman. Ush, tiba-tiba. Alah. Oh, mak. Hellcat, where are you? Sempat lagi tu. Santai. Lepas tu yang penting kau kena ikat musuhnya. Itu juga. Tak apa. Satu tukar satu lagi. Tim kami dah tebalan tu. Anda hanya boleh nangis. This is my way. Okay, tak apa. Ni aku nanti aku nak buat account ni ke legend dulu biar musuhnya lebih bersabar. Jadi nanti aku akan push rank guna Vendetta. Tapi tunggu ada tanda expert lah. Malu je kalau kau bilang tanda expert pas main hero yang kau tak reti. Ush, dia recall lah. Tapi recall aku tak cantik. Tak cantik mata ni. Memang recall aku biasa je tu. Okay, santai. Jika aku biasa je ni sebabnya aku boleh account. Kalau aku biasa kitchen di setsu. Daya. Aku berani maju ke Hellcat. Dalam ni. Tak ada. 3 orang. Bunuh clan dia weh. Tak. Sekejap. Ready. Dekat bawah. Mati mu cicak dengan aku. Ya, kau masuk depan, aku masuk belakang. Faham tak? Sekejap, aku kejar belakang. Bapak serabutnya gila. Bapak tak banyak tekan skill. Aku rasa tekan ulti dah tadi. Pal dia boleh cancel ulti aku. Siap. Oh, dia sodok sekali tu. Dia cakar tu. Bapak sakit. Wait, tahan weh. Sebelum musuh alert, baik kau tahan. Astaghfirullahaladzim. Alert ni aku tak yakin ni. Diorang tak ambil tu. Misalkan diorang akan ambil. Tapi kita ada benda ni, so kita boleh nampak. Kan? Dia tak nak bunuh tu dulu. Apa? Benda tu biar tak kantai. Dah start. Weh, dah start. Sumpah dah start. Ada Hanzo aku nampak tadi. Pada mana dia suruh serang aku baru hidup. Alah, tertekan. Skill benda ni kecil sikit Ni setting untuk main Fanny sebenarnya. Ya, kau ingat aku tak reti main Fanny, aku reti tapi sikit Tak ada reti yang expert tu. Sekejap.
mengejar ancaman besar. Manners. There's no place for manners. Enemy equipment on Ush, macam bahaya je. Gila. Setiap kali nak lari lagi. Bapa! Tak bagi aku ulti langsung oh. Gila. Main gila si musuh dia. Kalau boleh tak nak bagi langsung aku ulti. Bagi lah sekali gila. Kalau aku ulti tadi aku rasa rata lah musuh. Habis aku. Sebab memang tadi posisi dia boleh habis tu. Kalau aku ulti lah. Ni Hanzo musuh serabut juga. Aku rasa aku pakai Hanzo tadi lah serabut tu. Aku pakai Hanzo respect juga. Musuh tak respect. Tak biarkan aku kalah. Bye.